Perarakan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor masuk ke dalam Dewan. Para hadirin dengan hormatnya dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk. Ampun Tuanku, Patik mohon limpah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor untuk memulakan istiadat. Ampun Tuanku. Bagi memberkati istiadat, Ustaz Muhammad Faizan Tajwid akan menghadap untuk membaca iftitah dan doa selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Bagimu segala pujian, milikmu segala ciptaan, di tanganmu segala pemerintahan. Kami menadah tangan, memohon keampunan dan kerahmatan, mengharap segala amalan mendapat keberkatan. Kami berhimpun di istiadat Convocation UiTM ke-90 ini bagi meraihkan kejayaan graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian di Universiti Keramat ini. Allahumma ya Fattahu ya Alim, teguhkanlah para graduan hari ini dengan kekuatan iman, kecerdasan akal dan minda yang berwawasan. Graduan dinamik menjadi harapan, memberikan sumbangan terhadap modal insan, menabur bakti berterusan demi agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah kasih sayang-Mu kepada kedua ayah dan ibu yang tidak pernah mengenal erti penat dan jemu, berkorban harta mahupun waktu agar anak-anak menjadi insan berilmu. Kurniakanlah jua kasih dan cinta-Mu kepada para akademia yang berdedikasi menyampaikan ilmu dengan penuh sabar dan tabah, serta para pentadbir dan alumni yang sentiasa memberikan sokongan penuh istiqamah. Limpahkanlah barakah dan rahmah-Mu sehingga mereka layak memperolehi jannah. Allahumma ya Aziz, ya Jabbar, rahmatilah keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj bercemar duli ke istiadat Convocation Universiti Teknologi Mara ke-90 ini. Allahumma ya mujibas sa'ilin, kami memohon kepadamu agar engkau pelihara serta lindungi hamba-Mu ke bawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, serta paduka-paduka ananda, agar sentiasa berada dalam perlindungannya, dikurnia taufik dan hidayah berkekalan untuk memandu ke arah kebenaran. Pada mujua, kami memohon agar Engkau pelihara serta lindungi hamba-Mu Raja kami, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj, serta paduka-paduka ananda dan kerabat-kerabat diraja sekalian, agar sentiasa dalam keimanan, ketaatan, kesejahteraan serta taufik dan hidayah-Mu yang berkekalan. Ya Allah, jadikanlah diri kami insan yang memelihara persaudaraan serta berusaha sedaya upaya mengukuhkan perpaduan. Peliharalah diri kami agar sentiasa dalam payungan rahmat dan redha hingga akhir zaman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ampun Tuanku. Yang berbahagia, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim, Naib Chancellor, akan menghadap untuk memohon limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor untuk membuat pengumuman tujuan istiadat Convocation Universiti Teknologi Mara ke-90. Ampun Tuanku, ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor, patik mohon limpah perkenan untuk memaklumkan kepada hadirin tujuan istiadat ini diadakan. Para hadirin sekalian, saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa majlis ini adalah istiadat Convocation Universiti Teknologi Mara ke-90 yang tujuannya pada sidang pertama ini adalah bagi penganugerahan ijazah kehormat doktor dan ijazah doktor falsafah seperti yang diperuntukkan dalam Akta Universiti Teknologi Mara mengenai penganugerahan ijazah. Ampun Tuanku, perisytiharan pembukaan istiadat Convocation Universiti Teknologi Mara ke-90 oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sukacitanya saya mengisytiharkan istiadat Convocation Universiti Teknologi Mara ke-90 dibuka.
Junjung kasih Tuanku Chancellor. Ampun Tuanku, sembah aluan Naib Chancellor. Ampun Tuanku, patut mohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor untuk patut menyembahkan aluan. Ampun Tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah, menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ampun Tuanku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Segala puji-pujian bagi Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan kasih sayangnya yang memungkinkan patik-patik warga Universiti Teknologi Mara serta sekalian lainnya berhimpun dalam dewan yang indah ini, merafak sembah, menjunjung kasih atas limpah perkenan duli-duli Tuanku berangkat bercemaduli ke Istiadat Convocation Universiti Teknologi Mara kali ke-90 pada pagi ini. Sesungguhnya, keberangkatan duli-duli Tuanku amat bermakna buat patik-patik sekalian, sementara seluruh warga UiTM beserta dengan para graduan dan sekalian yang hadir dapat merasakan suasana dalam istiadat pada hari ini begitu gemilang berkat keberangkatan dan kedaulatan Tuanku. Ampun Tuanku, patut mohon perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor untuk patut mengalu-alukan dan menyampaikan sepatah dua kata kepada hadirin sekalian. Ampun Tuanku. Yang berhormat Dr. Mazli Malik, Menteri Pendidikan Malaysia dan Isteri, yang amat berbahagia Tun Datuk Seri Panglima Haji Ahmad Shah Abdullah, Pro Chancellor dan Tuan Puan, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Arsyad Ayub, Pro Chancellor dan Puan Sri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arsyad, Pro Chancellor dan Puan Sri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Salahuddin Muhammad, Pro Chancellor, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Safri Awang Zaidil, Pro Chancellor dan Puan Sri, yang berbahagia Tan Sri Zarinah Anwar, Pro Chancellor dan Datuk, yang berbahagia Datuk Seri Haji Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti dan Datin Seri, Barisan Delegasi Kehormat daripada Negara Brunei Darussalam, Barisan Naib Chancellor Universiti, Barisan Pengurusan Eksekutif, Pengurusan Kanan dan warga Universiti, graduan serta para tetamu sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT yang mengizinkan kita berhimpun di Dewan Agong Tuanku Chancellor ini bagi meraihkan satu lagi pencapaian yang membanggakan, hasil keringat dan kesungguhan mahasiswa UiTM yang berjaya menamatkan pengajian mereka pada sesi convocation kali ini. Di kesempatan ini, saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Mazli Malik, Menteri Pendidikan Malaysia atas kesudian hadir bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Saya juga mengalu-alukan kehadiran wakil-wakil dari daripada alumni UiTM pada tahun 70-an hingga tahun 2000 ke atas untuk sama-sama meraihkan istiadat Convocation Universiti Teknologi Mara ke-90 ini. Tidak lupa juga, selamat datang saya ucapkan kepada hadirin sekalian ke Dewan Agong Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Sewajarnya, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan atas kejayaan dan pencapaian dalam bidang masing-masing sepanjang pengajian di UiTM. Saya dan seluruh warga UiTM juga mengucapkan sekalung tahniah kepada ibu bapa, keluarga dan barisan para pensyarah
yang telah menjadi tulang belakang dalam usaha para graduan memperoleh kejayaan. Hadirin sekalian, pada convocation kali ini, seramai 22,594 graduan akan menerima diploma dan ijazah dalam bidang masing-masing. Pecahan daripada jumlah tersebut, seramai 9,750 graduan akan menerima diploma, 11,505 ijazah sarjana muda, 61 diploma lepasan ijazah, 110 ijazah profesional, 1,059 ijazah sarjana dan 109 graduan akan menerima ijazah doktor falsafah. Bersempena dengan istiadat convocation ke-90 ini juga, UiTM akan menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Kepimpinan Islam kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penganugerahan ini merupakan satu penghargaan atas sumbangan besar Baginda dalam pemerintahan dan kemajuan pesat negara Brunei Darussalam dari aspek pentadbiran, undang-undang, keagamaan, pendidikan, sosioekonomi serta kemasyarakatan yang berteraskan syariat Islam. UiTM menjunjung kasih atas kesudian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerima penganugerahan ijazah kehormat Doktor Kepimpinan Islam dalam istiadat convocation UiTM kali ini. Selain memperkukuh ukhuwah, penganugerahan pada kali ini juga adalah sebagai jalinan dalam memupuk kerjasama dua negara dalam pelbagai bidang, baik akademik maupun bukan akademik. Hadirin sidang Dewan yang dihormati, dalam memperkasa anak bangsa melalui pendidikan, UiTM sentiasa memberi penekanan pada aspek pengantarabangsaaan dalam meletakkan UiTM di peta dunia. Selaras dengan misinya, UiTM sentiasa berusaha untuk melahirkan profesional dan usahawan bumi putera yang berjaya dan mampu bersaing dengan bangsa lain di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Sebagai sebuah universiti yang menjadi penjana keilmuan, kita perlu sedar dan lebih prihatin untuk berkongsi kepakaran yang dimiliki bersama masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup yang lebih baik. Di sinilah peranan kita untuk merakyatkan universiti dengan memanfaatkan ilmu yang diperoleh dalam pelbagai bidang untuk masyarakat sejagat, agar kehadiran UiTM sentiasa kukuh dan relevan dengan keperluan pembangunan modal insan serta sosioekonomi negara. Hadirin dan graduan sekalian, selain kualiti kursus dan ijazah yang diperoleh, para graduan harus akui bahawa pengalaman pembelajaran dari peluang mengasah bakat yang telah disediakan oleh UiTM telah membuka peluang luas kepada para pelajar universiti ini. Saya ingin mengingatkan para graduan UiTM supaya sentiasa memanfaatkan ruang dan peluang yang telah diberikan agar dapat mencipta kejayaan yang lebih bermakna pada masa hadapan. Berbanggalah dengan kejayaan-kejayaan berimpak tinggi yang telah ditempa oleh universiti ini dan banyak daripadanya merupakan pencapaian yang pertama di Malaysia. Antaranya, UiTM turut melakar sejarah menjadi universiti awam pertama negara yang membina dan melancarkan satelit nano yang diberi nama UiTM Sat-1 ke angkasa lepas. Selain pelancaran cashless campus at UiTM dan pelancaran kereta tanpa pemandu UiTM Autonomous Vehicle atau singkatannya sebagai UiTM AV1. UiTM juga amat berbangga apabila menjadi satu-satunya universiti tempatan dan hospital pengajar pertama yang mempunyai teknologi dalam sistem pembedahan robotik, iaitu Robotic Assisted Surgery. Sistem pembedahan yang canggih dan terkehadapan ini telah menjadikan UiTM sebagai pusat rujukan pembedahan robotik di Malaysia, khususnya yang digunakan untuk pembedahan kelenjar tiroid, prostat, hernia dan banyak lagi. Begitu juga dengan kemenangan menerusi kumpulan UiTM Chamber Choir yang memenangi tempat pertama di Kalamata International Choir Competition Festival di Greece dan dalam pertandingan Musica Eterna Roma International Choir Festival and Competition di Rome, Itali, serta kejayaan menerusi UiTM Debate dan Mood Team. Lebih membanggakan apabila UiTM muncul sebagai institusi pengajian tinggi pertama di dunia yang membangunkan, mengendali dan menguruskan teknologi hijau melalui
jana kuasa elektrik solar komersial yang berskala besar di Gambang, Pahang. Selain itu, kejayaan universiti ini juga meliputi penglibatan atlet-atlet universiti dalam kejohanan sukan bertaraf antarabangsa seperti melayakkan diri ke Sukan Olimpik dalam acara perahu layar dan memanah. Atlet UiTM juga telah menjuarai kejohanan badminton terbuka Rusia 2016, mendapat kedudukan pertama di kejohanan orienteering Universiti Peringkat Asia Tenggara 2018 dan penyertaan dalam ekspedisi kayak Nusantara Riau 2018. Kita juga berbangga dengan kejayaan Accounting Research Institute atau ARI yang telah diiktiraf oleh agensi dari luar negara apabila dinobat sebagai penerima GIFA Eminence in Islamic Financial Criminology Research Award 2018 dan Global Good Governance Research Excellence Awards 2019. Syabas dan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada UiTM seluruhnya kerana telah berjaya melakar kegemilangan tahun demi tahun sekaligus membuktikan bahawa UiTM hebat dan standing dengan universiti terkemuka lain di dunia. Graduan yang dikasihi sekalian, para graduan telah menghabiskan sekian tahun di UiTM berbekalkan kemudahan harta benda dan wang ringgit yang disalurkan terus oleh pihak kerajaan. Oleh yang demikian, kembalikanlah ihsan tersebut dengan cara yang terpuji, berbudi dan selayaknya. Pada masa yang sama, berusahalah dengan cara yang bijaksana untuk menambah tinggikan lagi martabat universiti ini dalam setiap aspek. Pastikan UiTM ini terus berupaya lebih disegani dan dihormati dalam melahirkan cendekia bangsa yang cemerlang serta bermanfaat kepada agama, bangsa dan negara. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan alu-aluan Patik Sempurna Istiadat Convocation Universiti Teknologi Mara ke-90 pada kali ini. Patik dan sekalian warga UiTM sentiasa berdoa agar ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Permaisuri serta para kerabat diraja sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT jua. Menjunjung kasih tuanku. Terima kasih yang berbahagia Naib Chancellor. Ampun tuanku, penganugerahan ijazah kehormat Doktor Kepimpinan Islam. Majlis mempersilakan Naib Chancellor selaku pemidatu umum untuk memperkenalkan penerima ijazah kehormat Doktor Kepimpinan Islam. Ampun tuanku, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor, Patik mohon untuk memperkenalkan penerima ijazah kehormat Doktor Kepimpinan Islam. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diputerakan pada 15 Sya'ban 1365 Hijriah bersamaan 15 Julai 1946 di Bandar Brunei yang kini dikenali sebagai Bandar Seri Begawan. Ke bawah duli Yang Maha Mulia menerima pendidikan awal di negara Brunei Darussalam dan kemudian baginda menuntut di Kuala Lumpur. Baginda mendapat latihan selaku pegawai di Akademi Tentera Diraja Sandhurst, United Kingdom pada tahun 1966 hingga 1967.
Pada tahun 1961, ketika berusia 15 tahun, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dimasyhurkan sebagai Duli Pangeran Muda Mahkota dan kemudiannya baginda telah dipuspakan sebagai Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-29 pada 1 Ogos tahun 1968. Pada tahun 1978, baginda telah mengetuai satu rombongan ke London bagi mengadakan perundingan bersama kerajaan baginda Queen mengenai pertukaran status negara Brunei Darussalam kepada sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Hasil daripada pertemuan tersebut, pada 1 Januari 1984, kerajaan British telah menyerahkan tanggungjawab hal ehwal luar negeri dan pertahanan kepada negara Brunei Darussalam. Di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia selama tempoh 5 dekad, banyak kemajuan telah dikecapi dalam pelbagai bidang seperti agama, politik, ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sebagainya yang sekaligus menjadikan negara Brunei dikenali dan dihormati di mata dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia merupakan tokoh pelengkap dalam bidang pendidikan apabila kerajaan baginda berjaya menubuhkan 4 buah pusat pengajian tinggi yang merupakan mercu kecemerlangan pemerintahan baginda. Ianya bukan sekadar diakui oleh seluruh rakyat negara Brunei, bahkan dunia juga turut memberi pengiktirafan menerusi penganugerahan ijazah kehormat dalam pelbagai bidang kepada baginda. Pembangunan yang pesat di bawah pemerintahan baginda juga telah menaik taraf kehidupan rakyat menerusi skim rancangan perumahan negara, iaitu skim yang menyediakan tempat tinggal bagi setiap warga negara yang layak menerimanya. Berlandaskan falsafah Melayu Islam beraja, Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah berjaya menanam nilai-nilai Islam sama ada dalam pentadbiran kerajaan maupun kehidupan rakyat. Dengan segala sumbangan yang telah diberikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Universiti Teknologi MARA berbesar hati menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Kepimpinan Islam kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun Tuanku, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor, patik mohon Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor untuk menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Kepimpinan Islam kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan kuasa yang ada pada saya, maka saya anugerahkan ijazah kehormat Doktor Kepimpinan Islam pada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Menjunjung kasih Tuanku Chancellor. Ampun Tuanku, titah penganugerah penerima ijazah kehormat Doktor Kepimpinan Islam oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Paduka Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Chancellor University Teknologi Mara. Yang berbahagia Pro-Chancellor yang berbahagia Naib Chancellor, yang berbahagia pengerusi lembaga pengarah-pengarah, para pimpinan dan pengurusan eksekutif universiti, ahli-ahli akademik, hadiran dan hadirat yang beta hormati sekalian. Terlebih dahulu, beta merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Paduka Adinda, Chancellor dan ahli-ahli lembaga pengarah Universiti Teknologi Mara yang telah menganugerahkan ijazah kehormat kepada beta. Penganugerahan ini sudah setentunya menjadi kenangan indah lagi bernilai kepada beta dan negara Brunei Darussalam pada umumnya. Beta difahamkan bahawa Universiti Teknologi Mara adalah universiti awam yang terbesar dari segi infrastruktur di Malaysia. Dalam tempoh 63 tahun sejak universiti ini ditubuhkan, bermula dari sebuah pusat latihan pada tahun 1956 sehingga ianya dinaikkan taraf kepada sebuah universiti. Ia telah mampu melahirkan para graduan yang telah sama-sama membantu Malaysia membangun sebagai sebuah negara makmur dan maju. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Malaysia adalah amat istimewa. Keakraban kedua buah negara dapat dilihat dari hubungan kerjasama di pelbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Beta amat gembira dengan hubungan kedua negara sentiasa diperkukuhkan dengan kerjasama antara universiti-universiti di Brunei Darussalam dan universiti-universiti di Malaysia, termasuk Universiti Teknologi Mara. Antara kerjasama tersebut ialah mobiliti pelajar di antara UiTM dengan universiti-universiti di Brunei Darussalam, termasuk penghantaran para pelajar UiTM untuk mengikuti latihan
industri di Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban UNISA. Beta juga difahamkan Universiti Teknologi Mara UiTM telah merintis kerjasama dengan Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA dalam beberapa bidang termasuk penganjuran persidangan antarabangsa halal pada April akan datang. Dalam perkara ini, beta ingin melihat supaya hubungan baik melalui kerjasama di dalam bidang penyelidikan maupun pertukaran pelajar antara institusi-institusi pengajian tinggi kita akan dijalin lebih kukuh untuk memberikan impak yang besar kepada kedua-dua buah negara kita. Negara Brunei Darussalam sendiri adalah sentiasa mengalu-alukan rakyat dan penduduk Malaysia untuk mengikuti pengajian mereka di institusi-institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam. Ijazah kehormat kepimpinan Islam yang beta terima pada hari ini adalah satu penghormatan besar yang diharapkan dapat menjadi pemangkin kepada usaha kita mempertingkatkan lagi hubungan dua hala di antara kedua buah negara. Ia bukan sahaja satu penghormatan kepada beta sendiri, malahan juga kepada seluruh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Paduka Adinda yang di-Pertuan Agong, sebagai bangsa yang dianggap tua, sejarah kita adalah sejarah besar. Mentelah lagi, pegangan kita juga adalah agama Islam yang menjadikan sejarah itu bertambah penting lagi dan malah suci. Kerana itu, wajar bagi kita menghormati diri dan menyayangi sejarah sendiri. Kerana tanpa sejarah, tidak ada apa-apa yang boleh dibanggakan. Sejarah adalah mahkota dan lidah bangsa. Sekali lagi beta amat menghargai dan berterima kasih atas penganugerahan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun Tuanku, patik mohon limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor untuk istiadat berhenti rehat seketika. Patik juga ingin menyembah maklum, lagu Insan Pilihan yang akan dimainkan adalah digubah khas oleh Profesor Madya Khairil Johari Johar dan lirik oleh Puan Hafsah Hassan serta dinyanyikan oleh saudara Muhammad Affan bin Mazlan dari Fakulti Muzik Universiti Teknologi Mara sebagai tanda penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Jelas, nyata, baik benih
menjadi pulau di tengah samudra. Insan pilihan kurniaan Tuhan yang esa. Sedari selangkah demi selangkah telah dididik dan dilatih. Sedari berjalan dan terjatuh, terserah pribadi yang teguh. Insan pilihan kurniaan Tuhan yang esa. Lembutnya bicara, tegasnya tindakan, seluruh dunia beri perhatian. Payung mahkota, tempat berlindung, diri dihormati dan puja disanjung. Insan pilihan anugerah yang esa. Selangkah demi selangkah telah dididik dan dilatih. Sedari berjalan dan terjatuh, terserah pribadi yang teguh. Insan pilihan kurniaan Tuhan yang esa. Lembutnya bicara, tegasnya tindakan, seluruh dunia beri perhatian. Payung mahkota, tempat berlindung, diri dihormati, dipuja disanjung. Insan pilihan anugerah yang esa.